Hampa tahu tak, jalan kaki ayam tak pakai kasut sebenarnya boleh bantu lancarkan aliran darah. Ada kajian yang buktikan darah manusia sebelum dengan selepas berkaki ayam memang nampak beza. Darah jadi lebih cair, lebih lancar, lebih sihat kalau kita tak pakai kasut. Bukan tu je, dia akan buat hampa relax sebab bila tapak kaki sentuh tanah, cas elektrik statik yang buat badan stres tu neutral balik. Proses ni orang panggil grounding. Kadang-kadang kita ni kenalah jalan kaki ayam, pergi jalan atas tanah, rumput ataupun pasir. Kaedah semula jadi untuk kekalkan hubungan badan dengan bumi. Kesannya aliran darah lebih smooth. Tidur kita lebih lena, kepala pun rasa lega. Paling best, dia free, tak payah bayar apa-apa. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah anjur benda ni. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتفي أحيانا، يعني يمشي حافيا أحيانا. ورد عند أبي داود وأحمد بسند جيد أن الإنسان ينبغي أن يمشي حافيا أحيانا يعني بشرط ألا يلحقه الضرر بذلك وألا يكون في ذلك. Macam mana? Tak payah beli kasut lepas ni. Jimat. Aha, sila komen.